Awak ni siapa? Aku ni Saleh Tiger ataupun Saleh Rima. Ini kawan aku, Mak Beruang ataupun Mak Beh. Sebelah Kelantan orang panggil Mak Gedebeh. Bang Malik. Kau ke mana sampai seminggu tak balik? Sidi kalau ke mana sekalipun, Sidi tak pernah menyusah Abang Malik tau. Buat apa nak tanya? Abang tanya baik-baik, Sidi. Engkau jangan cari pasal. Kau telah banyak menyusahkan bapak engkau tahu sampai dia terlantar kat hospital gila. Hospital gila? Apa Abang cakap ni? Tengok tu. Bagus punya anak. Bapak masuk hospital pun tak tahu. Yang kata mengambilkan duit bapak aja. Bang Malik, cakap tu baik-baik sikit. Abang tak sayang gigi abang ke? Hei, apa ni? Abang cakap macam itu tak boleh? Bukan tak boleh, tapi janganlah melebih. Abang tu lah paling banyak menghabiskan dek bapak tau. Abang tengoklah badan abang tu. Pagi-pagi lagi dah cekik telur ayam sampai 10 biji. Ayam sampai 1 ekor. Daging sampai 1 kilo. Tu belum benda-benda lain. Apa kau cakap? Kurang ajar punya adik. Kurang ajar punya adik. Kau nak lawan? Lawan! Ha? Lawan! Lawan dulu Bang Malik. Lawan! Kurang ajar. Sudah. Apa yang ada ni? Bapak belum mati lagi kau dah kecoh macam nak perang. Masuklah. Ada. Kau nombor 1. Buat apa kau layan si Malik tu? Dia tu kapan abang kan? Apa ingat badan dia besar Sidi takut ke bang? Sudah kau jangan nak panjang-panjang kan. Kan kena penumbuk suluh aku kan 1 sen tak guna.